nak dijadikan cerita macam mana saya boleh percaya dengan trading ni, saya nak cuba juga withdraw besar satu kali. Contoh dia gitu lah. So time tu Hatta dia dah kerja e-sport dan dia ada income lebih sikit waktu tu. Sebab tak silap saya berapa ribu, 4 ke 5 ribu macam tu. Dia just bagi dia Dia cerita gaji kau, relax. tak apa-apa nanti cut lah kot kan. So zaman Hatta kerja e-sport dulu, dia pernah bagi saya satu amount yang macam Hafiz nah buat duit trade kan, iaitu 200 USD. 21 Julai 2021. Masih Hafiz simpan lagi screenshot tu dekat IG, di mana 200 USD tu Hafiz berjaya flip. Ini titik permulaan Hafiz sebelah rumah Lokmanan sekali ni. 200 USD profit pergi ke 20,000 USD dalam masa 5 hari. Pengakhiran setup tu boleh terjadi disebabkan NFP 2021 pada bulan 7. Kenapa Hafiz ingat? Sebab ini titik permulaan untuk membuatkan Hafiz percaya tentang trading ni dan boleh flip sebenarnya.